Aku nak vacuum auto tapi malah nak tak kedai. Lalah ni je solution aku yang paling senang. Apa boleh tengok ni. Yang paling aku suka pasal vacuum ni, dia tak bunyi bising tapi dia punya sedutan vacuum tu memang kuat lah. Apa boleh tengok kat sini. Kuat gila. Apa boleh bayang beras yang berat tu kan, dia boleh sedut macam tu saja. Yang paling aku suka dekat vacuum ni, dekat dia punya pemegang. Dia tak ganggu masa aku nak vacuum dekat bahagian-bahagian sempit, kat bawah-bawah seat tu kan. Apa boleh tengok sebab pemegang dia dekat body kan. So senang aku nak alih, nak pusing-pusing, nak main celah tu, dia senang, dia tak ganggu pun. Lepas tu mesin ni dia bagi siap blower. Ni dia punya adapter, hampa pasang, lepas tu dia boleh blow sampah-sampah ataupun ni pasiak-pasiak. Memang kuat lah angin dia. Okey, kalau hampa tak mau blow, hampa boleh beruh juga sebab dia dah bagi adapter beruh ni, hampa boleh sedut lah. Lagi senang. Lepas tu dekat bahagian adapter panjang ni dia lagi senang kalau hampa nak buat kat celah-celah tepi-tepi seat tu, hampa boleh tengok lah. Aku suka betul sebab dia punya body kecil. Overall aku sangat puas hati lah dengan vacuum Jammer ni. Aku boleh bagi rating 10/10. So siapa nak dapatkan vacuum Jammer ni, aku letak link kat back bawah ni.